Ada tak perbezaan apabila anda menyimpan satu ketul gold bar 1 kilogram dengan emas yang saiz kecil yang beratnya secara total 1 kilogram? Baik, saiz emas yang dikeluarkan oleh Public Gold ada sehingga 14 saiz emas yang berbeza. 5 saiz dinar sekecil suku dinar hinggalah 10 dinar dan 9 saiz gold bar sekecil 0.5 gram hinggalah gold bar 1 kilogram. Saiz yang pelbagai ini memberikan kemudahan kepada pemilik emas supaya dapat menjual simpanan emas mereka sesuai dengan kegunaan pada masa hadapan. Perbezaan yang ketara antara emas kecil dengan emas yang bersaiz besar adalah spread value. Yang mana emas saiz di bawah 10 gram, spread value adalah 9%, gold bar 20 gram 8%, gold bar 100 gram adalah 7% dan gold bar 1 kilogram seperti ini adalah 6%. Lebih rendah spread value, lebih cepat anda dapat keuntungan. Tetapi ini bukan bermakna simpanan emas yang kecil merugikan berbanding simpanan emas yang besar. Simpan 1 kilogram emas untuk satu keluarga amat digalakkan supaya anda bukan sahaja mempunyai simpanan yang kokoh, malah mempunyai simpanan yang kekal nilai dan simpanan di luar dari sistem keuangan. Tidak bermakna untuk capai 1 kilogram emas, anda perlu memiliki gold bar 1 kilogram seperti ini. Anda boleh sahaja simpan saiz emas yang berbeza yang memenuhi keperluan matlamat simpanan anda. Sebagai contoh, jika anda perlukan wang sekitar RM20,000, gold bar 50 gram adalah saiz yang sesuai untuk anda jual. Dengan Public Gold, urusan jualan dan belian emas adalah telus dan mudah. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.